Gaji RM2,800 masih boleh simpan emas ke? Ramai yang rasa dengan gaji RM2,800 menyimpan adalah satu perkara yang mustahil. Tapi dalam perancangan kewangan ada satu prinsip asas. Simpan 10% daripada pendapatan. Untuk yang bergaji RM2,800, anda sepatutnya menyimpan RM280 sebulan. Setahun jumlahnya RM3,360. Dengan jumlah ini, anda sebenarnya sudah mampu untuk memiliki 1 dinar emas. Untuk ada simpanan, ia bukan soal gaji besar ataupun kecil, tapi tentang konsisten. Kaya dengan emas bukan dibina dengan satu pembelian yang besar, tapi dengan pertambahan gram yang dibuat secara berdisiplin. Emas membantu kerana ia tak mudah dibelanjakan berbanding duit. Nilai kerja keras kita lebih mudah lekat dan bertahan lama. Sekarang, menabung emas tak perlu nak tunggu gaji besar. Melalui akaun EmasCap, anda boleh menabung ikut kemampuan sendiri bila-bila masa tanpa komitmen. Sedikit demi sedikit, gram emas akan terkumpul. Bagi yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, anda boleh DM saya dan saya akan bimbing anda sebaiknya.